Cuba fikir, kenapa sudut bilik selalu jadi tempat letak barang tak guna? Sedangkan dengan meja sudut luas, ruang yang sama boleh terus berubah jadi workstation yang kemas dan teratur. Serius aku cakap, meja sudut luas dalam bilik kerja ni memang antara benda paling underrated tapi paling beri impak besar pada rutin harian. Bila susun meja bentuk L di sudut bilik, automatik ruang yang sebelum ni nampak kosong terus bertukar jadi pusat produktiviti. Persamaan paling jelas untuk semua meja sudut luas ialah cara ia memaksimumkan ruang tanpa perlu ubah suai rumah. Sudut yang selalunya tak digunakan, tiba-tiba jadi tempat paling penting dalam bilik. Bila duduk menghadap meja sudut luas, kita akan rasa perbezaan dari segi aliran kerja. Satu bahagian boleh fokus untuk komputer, monitor dan keyboard, manakala bahagian satu lagi sesuai untuk tulis nota, letak dokumen, tablet atau bahan rujukan.